apa beza antara VSS dan juga MSS? VSS adalah Voluntary Separation Scheme, MSS adalah Mutual Separation Scheme. So kalau korang tahu apa beza okey, korang bagi tahu dalam ruangan komen. Dari segi sama kedua-dua program ataupun skim ini adalah untuk memberhentikan pekerja ataupun penamatan kontrak pekerja, di mana dalam VSS majikan akan offer kepada ramai orang, boleh jadi kepada semua ataupun sekumpulan pekerja sahaja, dan majikan akan tawarkan pampasan. So dia ada pampasan tu, mungkin katakanlah 1 bulan bagi setiap tahun perkhidmatan lah, contohnya. Maknanya semua orang dapat pampasan yang sama formula dia, dan pekerja perlu mohon untuk mendapatkan skim VSS ni. Tetapi kalau dalam MSS pula, ianya berlaku one by one, di mana majikan dia akan approach mana-mana pekerja yang dia rasa dia nak tawarkan, minta pekerja tu berhenti. Tapi sebenarnya MSS ni pun boleh terjadi juga pekerja yang minta, jadi dia mutual, maknanya dia bersama. Dan bezanya adalah pampasan tu dia tak fix, dia tak macam VSS. VSS dia dah fix dah. Tapi kalau MSS ni dia boleh bincang, dan apa yang dipersetujui itulah bentuk pampasan yang boleh diterima. Kalau tiada kalau tiada persetujuan, maknanya MSS tu tak berlaku lah. So itulah beza antara VSS dan MSS. Retrenchment korang tahu tak apa? So kalau tahu apa tu retrenchment, bagi tahu dalam ruangan komen juga.